Bagaimana cara daftar akaun emas Public Gold? Hai, saya Farizal, dealer aktif Public Gold. Tahniah kerana berminat menabung emas dengan Public Gold. Sebelum tuan-puan bermula, saya terangkan konsep dia dahulu. Simpan emas ni sama macam konsep kita menabung ataupun simpan duit di bank. Cuma ini kita menabung emas. Contoh, kalau tuan-puan simpan duit di bank, ianya tetap duit kertas. Cuma, bila kita simpan duit dalam akaun emas kita, kita ada gram emas berketulinan 999.9 ataupun 24 karat. Langkah pertama, tuan-puan boleh isi borang sign up di caption atau tekan link di bio untuk mulakan daftar akaun emas. Pilih akaun dewasa bagi umur 18 tahun ke atas atau akaun junior 18 tahun ke bawah dan masukkan detail yang diminta. Double check detail yang dimasukkan tadi supaya tidak salah dan nama saya akan tertera sebagai introducer tuan-puan. Klik button proceed. Dalam masa 24 jam, saya akan hubungi tuan-puan. Langkah kedua, tuan-puan download app Public Gold di Apple Store atau Google Play atau Huawei ikut jenis telefon tuan-puan. Langkah 3, login akaun menggunakan IC di bahagian username dan juga password. Dan request tag number untuk sahkan nombor telefon yang didaftarkan tadi. Nombor TAC akan dihantar ke email atau nombor WhatsApp tuan-puan. Tahniah, akaun emas tuan-puan sudah berjaya didaftarkan. Langkah keempat adalah aktifkan akaun dengan buat pembelian pertama. Tuan-puan boleh mulakan simpanan 100 ataupun 1 gram pertama. Tuan-puan follow step by step ini sehingga selesai. Tuan-puan tekan bahagian top up. Okey, tuan-puan pilih gold, pilih FBank online banking, masukkan purchase amount 100, tuan-puan akan dapat hari ini 0.1443 atau tuan-puan boleh mulakan dengan 1 gram pertama. Hari ini adalah 693. Kemudian tuan-puan tick kotak I agree and understand term and condition. Kemudian tuan-puan place order, tuan-puan tekan OK. Ada 2 soalan yang tuan-puan kena jawab. Pertama, payment status tuan-puan beli untuk diri sendiri. Acknowledge and declaration, tuan-puan aware tuan-puan tak terlibat dengan AMLA dan sebagainya. Kemudian, tuan-puan confirm nama, IC dan juga tarikh dan klik di kotak biru bawah, confirm. Tekan button submit. Kemudian, untuk yang pertama kali, tuan-puan kena copy PG code, baru online banking begini akan dikeluarkan. Kemudian, tuan-puan scroll bagi besar. Please select bank. Masuklah bank mana yang tuan-puan ada duit. Tekan please select bank. Tekan proceed and pay. Kemudian, tuan-puan login account seperti biasa. Masukkan username dan juga password. Selepas pembelian berjaya dilakukan, tuan-puan tekan button back dekat sini. Tuan-puan akan lihat emas tuan-puan tertera dekat sini ataupun di bahagian utama. Di bahagian gap total balance. Andai kata mata tertutup, tuan-puan tekan saja mata dia untuk dia buka balik begini. So, ini adalah baki akaun yang ada pada akaun emas saya. Jika tuan-puan terkeluar daripada sistem selepas transaksi, tuan-puan rujuk email yang didaftarkan untuk login semula menggunakan username, PG code tuan-puan dan password IC yang sama. Di dalam akaun emas Gap ni juga, selain pada top up, tuan-puan boleh withdraw ataupun tuan-puan fizikalkan emas tuan-puan. Tuan-puan klik withdraw, tuan-puan boleh pilih emas mana yang tuan-puan nak, asalkan gram emas tuan-puan minimum 0.5 gram ke atas. Tuan-puan dah boleh fizikalkan item tersebut. Ada 2 charge yang terlibat iaitu 1 gold premium dan juga 1 postage. Andai kata tuan-puan tak nak fizikalkan emas, tuan-puan nak kekalkan dalam akaun emas Gap tuan-puan dan apabila tuan-puan perlukan duit, tuan-puan boleh tekan button sell untuk jual emas tuan-puan di dalam buyback quantity. Tuan-puan boleh masukkan nilai gram tuan-puan dan dalam masa 2 hari bekerja, duit tuan-puan akan dikreditkan atau di-bank-inkan dalam akaun bank tuan-puan. Kelebihan akaun emas Gap ni, selain pada kita boleh jual emas, kita juga boleh pajak emas dekat arah NU. Minimum pajakan emas adalah 1 gram. Jadi, pastikan baki available tuan-puan adalah sebanyak 1 gram dan setiap 1 gram yang tuan-puan pajak, wang sebanyak 70% akan dimasukkan dalam akaun tuan-puan dan kos 1% akan dikenakan sebagai kos upah. Jadi, simpan emas dalam akaun Gap ini adalah mudah, murah dan juga patuh syariah. Jika tuan-puan tidak jelas, boleh terus hubungi saya. Tahniah dan terima kasih.